Dr. Jania, apa pendapat Dr. Jania tentang Mufti Pahang kata DAP kafir harbi? Dah pula dah. Kan bagus Mufti tak kata apa-apa. Ini Mufti Pahang sudah bersuara dan tak pasti dia kata apa sebenarnya, tapi akhbar melaporkan demikian dan kenyataan susulannya pun tidak menafikannya. Kenyataan Mufti berbentuk susulan pun bila saya baca tidak menafikannya, cuma memperkembangkannya. Tentang DAP kafir harbi dia tak menafikannya, cuma sepanjang yang saya baca lah dia mengatakannya, saya tak berkata sekadar DAP, juga lain-lainnya yang sepertinya. Maksud kenyataan bahawa DAP kafir harbi itu masih relevan. Kalau itulah yang dia katakan, saya kena berlapik sebab saya tak dengar dari mulut dia. Tapi kenyataan dilaporkan akhbar harian, dia tak menafikan bahawa saya tak kata pun DAP kafir harbi, saya tak kata pun demikian. Dia tak menafikan bab itu. Dan mufti lain sudah komen tentang dia. Mufti lain sudah mengkaji dan memberi komen tentang kenyataan dia tentang DAP kafir harbi. Nampaknya betul lah dia mengatakan DAP kafir harbi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, kita nak menjawab secara ilmiah. DAP ni parti politik. Yang mengatakan DAP kafir harbi mufti. Itu kenyataan berkait dengan agama. DAP kafir harbi. Maka kita nak menjawab secara ilmiah berdasarkan agama. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan tak bersetuju dengan DAP, tak sebulu dengan DAP, silakan. Silakan. Pilihan raya kami tak bangkah DAP, hak tuan-tuan dan puan-puan. Itu isu lain. Tak bersetuju dengan DAP, tak memangkah DAP, hak tuan-tuan dan puan-puan dalam perlembagaan. Itu isu lain. Yang kita nak bincang isu mengkafir harbikan DAP. Itu isu fokus. Tak setuju dengan DAP, silakan. Tak ada halangan, silakan. Silakan tidak bersetuju dengan mereka. Berikan alasan anda, silakan. Tapi isu kita sekarang bukan itu. Isu kita sekarang ialah, betulkah DAP di Malaysia kafir harbi? Tuan-tuan puan-puan tahu tak apa dia kafir harbi? Bila kita sebut dia kafir harbi, kena faham itu. Ini bab agama ni. Dia bukan politik lagi. Kalimat kafir harbi bukan lagi kalimat parti politik. Dia kalimat dalam agama Islam. Kafir terbahagi pada 4. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir muahid, kafir musta'min. Kafir terbahagi pada 4 mengikut kitab-kitab ulama sebelum ini. Kafir zimmi, kafir harbi, kafir muahid, kafir musta'min. Kafir zimmi, kafir dalam sebuah negara Islam, dia warga negara Islam itu. Kafir harbi, itu akan kita perincikan sekejap nanti. Kafir muahid, dia orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, dengan negara Islam, ada perjanjian. Kafir musta'min, iaitu orang kafir yang minta perlindungan daripada negara Islam. Semua ada perincian-perinciannya. Sekarang kita nak fokuskan apa dia kafir harbi. Kafir, kita tahu kafir. Harbi dari bahasa Arab harb. Harb artinya perang. Jadi kafir harbi artinya kafir yang boleh kita perangi, boleh kita bunuh dan tumpahkan darahnya tanpa berdosa. Harta bendanya boleh kita ambil tanpa rasa bersalah, anytime, any place. Lantas bila kita fatwakan, kalau kenyataan itu benar, saya pelapis lagi sekali, kalau kita fatwakan bahawa DAP kafir harbi, artinya jumpa ahli DAP, you boleh bunuh dia. Jumpa kat Kordiang, boleh bunuh kat Kordiang. Jumpa kat Batuban, boleh sembelih dia kat Batuban dan dapat pahala. Dapat pahala pula tu, sebab dia harbi dalam agama, selayaknya dibunuh. Boleh pergi ke rumah dia, ada motosikal, angkut bawa balik. Tak haram, tak berdosa, sebab dia kafir harbi.
harta bendanya halal, darahnya halal. Subhanallah. Bukan benda kecil ni, benda besar. Jadi tak bersetuju dengan DAP, adakah sampai kita diizinkan menumpahkan darahnya? Itu isunya. Tak bersetuju tak apa, tapi bila sampai nak menghalalkan harta benda dan darahnya, jangan main-main dalam bab ini. Sebab itu saya suka merujuk pada tulisan ulama sekarang. Kitab dahulu banyak tentang negara Islam, hak kafir zimmi, kemudian siapa kafir harbi, dalam kitab banyak. Cuma pada hari ini, dalam suasana senario hari ini, bagaimana kita melihat orang kafir? Orang Malaysia kena faham ini, sebab ini masyarakat majmuk. Malaysia sebuah negara yang masyarakatnya masyarakat majmuk. Kena faham ini. Maka antara ulama yang membahaskan bab ini dalam konteks moden ialah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Allah berkati beliau. Berusaha bagi kita faham. Tu pun ada orang tuduh dia Wahabi juga. Macam doktor dia ni kena, dia pun kena. Subhanallah. Dari kalangan orang tak ada kerja, main tuduh ya. Baik. Dia tulis, dia kata, pertama, apa dia negara Islam? Apa dia negara Islam? Negara Islam ialah sebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam, yang di atas orang Islam. Malaysia yang di atas orang Islam dah. Paling tinggi raja, ataupun lebih tinggi yang di-Pertuan Agong. Kemudian pemimpin tertinggi di sudut eksekutif, di sudut pelaksanaan ialah orang Islam. Okey, Malaysia ada dah ciri pertama itu, pemimpin orang Islam. Yang kedua, berlaku dalam negara itu penegakan syiar, tak kira sepenuhnya atau sebahagiannya. Penegakan syiar Islam sepenuhnya ataupun sebahagian daripadanya. Ada tak di Malaysia penegakan syiar Islam seperti itu? Mungkin di Malaysia tak sepenuhnya, tapi penegakan secara serius sebahagiannya memang ada. Maka ciri kedua apa ada? Dan yang ketiganya, orang Islam aman beribadah dalam negara itu. Tak macam di Mekah, nak beribadah bersembunyi-sembunyi. Kat Malaysia senang tak beribadah? Senang sekali. Ada surau aircon pula itu, masjid punya banyak. Tengok tarawih, betapa mudahnya kita pergi semayang. Pilih yang masjid. 20 capuk 3, aku nak 8. Boleh pilih pula masjid mana kita suka. Masjid ni habis pukul 11, Kona baring pergi masjid sebelah, habis pukul 10.20. Nampak? Aman sungguh, boleh kona baring macam itu. 3 tu ada, negara Islam dah itu. Maka Malaysia sebuah negara Islam. Maka dalam sebuah negara Islam, warga negaranya ialah kafir zimmi. Dia diisytihar sebuah negara Islam, warga negara yang sah. Kafir apa dia? Bukan harbi, kafir zimmi. Kafir zimmi dalam bahasa mudah, warga negara bagi sesebuah negara Islam. Maka ahli-ahli DAP secara khusus, mereka tubuh DAP dengan izin perlembagaan ataupun tidak? Dengan izin perlembagaan. Mana boleh tubuh parti politik, kemudian boleh bertanding PRU, pilihan raya umum, jika dia tak sah di sudut perlembagaan? DAP boleh bertanding masuk pilihan raya sebab pertubuhannya sah mengikut perlembagaan. Maksudnya DAP dia aplikasi untuk tubuh parti politiknya mengikut kehendak perlembagaan Malaysia. Sebab itu tertubuh. Kemudian yang ahli DAP itu, dia ada IC ke tidak? Lim Guan Eng ada IC ke tidak? Ada kan? Warga negara langsung tak boleh kata dia harbi, dia zimmi. Kalau dia zimmi, dia buat salah, hukum mengikut undang-undang negara. Nampak? Oh, ada pemimpin DAP buat salah. Undang-undang negara Malaysia ada undang-undang, ada hukum dia, boleh hukum dia, hukum sekadar dia tu. Nampak? Jadi memang saya tak bersetuju. Dan kita tak, bukan sekadar saya, kita tak boleh bersetuju dengan fatwa yang macam ini. Kalau betul-betul fatwa itu terkeluar, tak boleh bersetuju. Apatah lagi di musim Ramadan. Jadi huduh Islam pada hari ini,
kita duk menekankan hubungan kita dengan DAP dan sebagainya ialah dakwah. DAP dikatakan menentang hudud, menentang apa yang diusulkan PAS baru-baru ini, RUU, lebih kurang begitu. Tapi bukan sekadar DAP yang menentang, MCA pun menentang, MIC pun menentang, ada sebahagian bangsa Melayu pun menentang. Habis yang bangsa Melayu yang menentang tu macam mana? Boleh ambil kereta dia tak? Tambah yang Mercedes yang lampu mata kacang, lagi nak ambil buat balik, boleh ke? Sebab itu tak smart lah kadang-kadang sekelintir mufti kita tak smart. Dia mengaibkan agama Islam. Tidak bersetuju dengan DAP, saya tak terkejut. Tidak bersetuju dengan tindakan DAP, tak ada masalah. Tidak bersetuju dengan pandangan DAP, silakan. Boleh berlaku juga pada saya tidak bersetuju dengan mereka, tak ada masalah. Tapi nak mengatakan mereka kafir harbi, dia berat. Okey. Jadi sepatutnya Mufti Pahang kena perbetulkan kenyataannya, kena buat kenyataan di TV. Sepatutnya orang interview dia masuk TV live, saya bersamaha boleh beri pandangan balik tentang kenyataan saya bersamaha, betulkah saya bersamaha berkata demikian. Kena buat demikian sebab dia mengaibkan nama Islam. Kita tak berdakwah, main nak fatwa ya. Dakwah tak buat. Siapa pergi jumpa Lim Guo Eng terang kat dia tentang Islam? Saya minggu lepas berbuka puasa dengan satu kumpulan non-Muslim, nak cerita satu pengalaman, nak cerita pentingnya dakwah. Berbuka puasa ini dibuat oleh satu pertubuhan Ikram. Dia jemput, dia panggil civil societies. Civil societies ini ialah persatuan di Malaysia, khusus di Pulau Pinang, yang bergerak untuk buat kebajikan dalam masyarakat. Dan kita jemput yang non-Muslim. Maka yang hadir itu Suaram, kemudian Penang Chinese Town Hall, itu majoriti, datang untuk merasai berbuka puasa macam mana. Dan kemudian diminta di samping pimpinan Ikram berucap, sebab saya pun hadir, dan diminta saya bercakap sikit. Saya sempat mensyarahkan surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya mengatakan itulah Islam. Kita bukan resis. Sebab Islam tidak mementingkan bangsa, dia pentingkan piety, takwa. Islam tak mementingkan gender, dia pentingkan takwa, piety. Islam tak pentingkan warna kulit, dia pentingkan takwa, piety. Oh, mereka nampak excited. Mereka nampak excited sampai message tu. Jadi akhirnya saya difahamkan, Chinese Town Hall ini sebelum ini dia telah menganjurkan satu seminar hudud. Dia orang yang buat. Orang Cina non-Muslim ini, dia menganjurkan satu seminar hudud. Dia panggil tokoh Islam, terang pada kami apa dia hudud. Ini Chinese Town Hall. Dan ada sahabat saya yang hadir, dan dia mengatakan punya banyak persoalan yang mereka nak soalkan. Artinya mereka keliru. Apa dia hudud? Orang politik kata demikian, politik nu kata demikian. Bercelaru kamu orang, kami lagi pening. Truly, what is hudud? Alhamdulillah ada yang intelek datang terangkan, mereka nampak happy. Itu tugas kita. Jika tak diberi faham, dia akan menentang. Cuba bagi faham. Akhirnya dia faham, hudud ini hanya satu bahagian daripada Islam. Baru dia nampak, oh, bukan satu-satunya bahagian, dia hanya satu bahagian. Dan nak menegakkan hudud, potong tangan dan sebagainya, banyak kriteria kena selesai. Sebab itu jika kebajikan rakyat belum selesai, sehingga ada yang fakir miskin menyebabkan dia mencuri, tak boleh hukum hudud kepadanya. Jadi kebajikan rakyat kena didahulukan. Itu Islam. Kena jaga kebajikan rakyat, tidak boleh menipu rakyat, tidak boleh mengkhianati rakyat. Itu dulu. Selepas itu beres, kebajikan beres, rakyat semua hidup selesa, aman, berlaku juga pencurian, hudud menantimu. Ya, ada. Tapi dia bukan duduk di depan. Dia di satu penjuru yang tertentu. Benda di depan ialah
ini dia, ekonomi jadi bagus, hak rakyat diberikan, diagihkan dengan betul. Baru mereka sedar, oh like that nampak. Jadi DAP pun demikian. Ada orang sedang sampaikan mesej pada DAP, sedang sampaikan mesej, NGO sebagai contoh, sampaikan mesej. Jadi maka masa semua itu, maka tak perlu kita kafir harbikan mereka, sebab mereka warga negara Malaysia. Malaysia negara Islam. Jangan kata Malaysia negara kafir, ya. Malaysia negara Islam. Sudut takrif sekarang, Malaysia negara Islam. Takrif hari ini, dia negara Islam, iaitu ada sebahagian syiar Islam ditegakkan di sini, ada. Dan umat Islam dengan aman beribadah, tak ada halangan, takkan dibunuh jika sembahyang di surau sebagai contoh. Maka alhamdulillah, maka tugas kita berdakwah menggunakan keamanan yang ada, bukan sembelih orang kafir. Okey.